Kalau korang pernah tengok MotoGP, mesti korang pernah nampakkan rider yang hulu kaki keluar masa nak masuk selekor. Tapi tahukah korang teknik ini sebenarnya dipopularkan oleh legenda MotoGP iaitu Valentino Rossi pada tahun 2005. Segalanya bermula ketika pertarungan sengit menentang jatuh di Benau di Jerez. Apa yang asalnya cuma reaksi spontan ketika membrake, akhirnya menjadi salah satu teknik yang paling penting dalam perlombaan motosikal moden. Kenapa rider buat leg dangle? Pertama, ia bertindak sebagai brake bila kaki dihulukan keluar, rintangan angin bertambah dan membantu memperlahankan motosikal sebelum masuk ke selekor. Kedua, ia mengubah pusat graviti rider dan motosikal, membolehkan jentera kekal lebih stabil ketika membrake dengan agresif. Ketiga, ia membantu mengawal bahagian belakang motosikal yang sering bergoyang atau meluncur ketika brake dari keluaran lebih 300 km per jam. Dan yang terakhir, tekanan angin pada kaki membantu rider mendapatkan timing yang lebih tepat dan untuk membelok masuk ke apex. Menariknya, teknik ini datang daripada latihan flat track Rossi di latihan VR46 miliknya, di mana menghulurkan kaki adalah perkara biasa untuk mengawal motosikal yang sedang meluncur. Hari ini, semua pelumba MotoGP menggunakan teknik. Apa yang bermula sebagai tabiat spontan Valentino Rossi kini menjadi kemahiran wajib di peringkat tertinggi dunia motosikal. Patutlah dia digelar The Doctor.